semua. Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Perkasa Melaka mendesak kerajaan negeri serta Majlis Agama Islam Melaka untuk menyiasat sebuah hotel di negeri itu yang didakwa menawarkan fasiliti gay-friendly susulan laporan media yang tular baru-baru ini. Menurut Yang di-Pertua Perkasa Melaka, Man Sesorbai, slogan gay-friendly menimbulkan persoalan sama ada hotel berkenaan bertujuan menghidupkan aktiviti songsang di premis tersebut. Sebelum ini terdapat pelbagai slogan seperti Muslim friendly dan pelbagai lagi friendly. Tetapi hari ini, kita dikejutkan dengan gay friendly. Apakah yang sedang berlaku? Adakah aktiviti LGBTQ kini sedang dinormalisasikan dalam industri pelancongan? Soal Mansor. Beliau menegaskan bahawa budaya songsang seperti LGBTQ tidak diterima dalam negara ini dan menuntut tindakan tegas sekiranya dakwaan terbukti benar. Perkasa berharap kerajaan negeri membersihkan industri pelancongan Melaka daripada anasir negatif ini. Selain itu, Mansor juga menggesa agensi penguatkuasa memantau setiap hotel, terutama hotel bajet yang berpotensi menawarkan perkhidmatan songsang kerana ia boleh memberi kesan negatif kepada imej sektor pelancongan negeri. Perkasa menekankan bahawa tindakan segera oleh kerajaan negeri adalah penting untuk memulihkan imej Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah yang dihormati di peringkat nasional. Baru-baru ini tular satu dakwaan mengenai sebuah hotel yang dikatakan meletakkan label gay-friendly dalam senarainya. Sekian dulu. Teruskan bersama Malaya Daily, suara bangsa nadi negara.